Betul. Tapi dia bukan wipe brake sebenarnya. Sebenarnya bila kita tekan brake dia dia rasa macam ni. Sekejap ada, sekejap tak ada. Sekejap ada, sekejap tak ada. Ini 1 minit hari ni. Okey, hari ni petang-petang ni kita nak kongsi sikit. Okey, hari ni kat depan saya ni ada satu Pro 2 Myvi. Okey, apa jadi? Sekarang dia tengah tukar tayar lah. Tengok. Tukar tayar Apollo. Okey, Apollo Amazer 3G Max. Tapi cerita dia, saya bukan nak cerita pasal tayar. Saya nak cerita dulu. Mula-mula dia datang bukan nak tukar tayar. Mula-mula dia datang, dia ada masalah brake. Brake dia jadi macam mana tau? Brake dia bila dia tekan tu, dia cerita kat saya lah. Dia cerita kat saya bila tekan, ada wipe brake. So dia dah tukar macam-macam. Dia dah tukar lower arm, dia dah tukar absorber, dia dah tukar disc, dia dah tukar brake pad. Tapi masih sama juga. Jadi tadi bila saya test kereta dia tadi, betul. Betul. Tapi dia bukan wipe brake sebenarnya. Sebenarnya bila kita tekan brake dia dia rasa macam ni. Sekejap ada, sekejap tak ada. Sekejap ada, sekejap tak ada. Ini bukan wipe brake. Ini pressure dia. So pressure dia sekejap ada, tak ada. Sekejap ada, sekejap tak ada. Jadi saya tanya owner, pernah buat bleeding ABS tak? Sebab saya syak ABS pump. Jadi tadi bila saya buat bleeding ABS pump dia tadi, kita buat 5 minit selesai, test, settle masalah. Jadi kat sini kesimpulannya saya nak beritahu, kalau tak silap saya 2-3 hari lepas ataupun 2 hari lepas, ada seorang ni komen, dia kata, bang, brake saya dah tukar macam-macam tapi tetap rasa bergegar juga. So saya rasa saya syak komen ni sama dengan kereta ni. Jadi kalau siapa yang ada kes yang sama, dah buat macam-macam, dah tukar macam-macam, tapi brake tu rasa macam kejap lekat, kejap tak lekat, kejap lekat, kejap tak lekat, tolong bleeding ABS pump dulu. Tengok, saya bleeding ABS pump, settle terus. So kalau siapa yang ada masalah tak settle, nak cari punca, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport, Sunway Ipoh. Saya baca hari ni.